Phone korang, bateri besar mana? Ini Realme C100X, 8000 mAh, 45 watt fast charge. Jom dengar ni. Straight up, ni bukan phone flagship. Chipset dia T7250, mid-range. Tapi lebih dari cukup untuk korang guna daily use. But, bateri dia yang jadi highlight dekat sini. 8000 mAh, besar gila untuk segmen harga dia. Kalau korang main ML, ranked, 1-2 game lebih kurang 30 minit lebih macam tu, phone ni cuma makan lebih kurang 5% je bateri korang. So setakat nak layan movie or even nak jadi phone buat Grab pun, aku rasa berbaloi gila. Lepas tu, 45 watt. Korang charge 5 minit lebih kurang macam tu, korang boleh guna untuk call selama 4 jam tanpa henti. Siap ada reverse charging pula tu, 6 watt. Phone ni ada armor shell protection, 2 meter drop resistant, atas marble, MIL STD810H certified. Kiranya kalau jatuh daripada ketinggian biasa orang guna, daripada tangan, daripada poket, tak ada masalah, masih boleh bertahan. Dia juga ada IP64, tahan habuk dan juga tahan water splash. Siap ada wet hand touch lagi. Display 120Hz LCD, bukan AMOLED. Brightness pula sampai 900 nits. Untuk kegunaan outdoor, masih nampak jelas apa yang ada dekat skrin. Dan Realme claim, phone ni boleh tahan smooth sehingga 48 bulan. Ya, phone ni tak fokus pada kamera, tapi lepas aku test, aku rasa dah memadai untuk kegunaan harian. Ini hasil gambar dia dan korang boleh nilaikan sendiri adakah berbaloi dengan harga yang dia bagi. So, untuk student ataupun heavy user harian, Realme C100X ni berbaloi lah. Korang rasa macam mana? Cuba korang komen dan nilailah sendiri.